Okay, hi guys, welcome back. Hi guys. Hari ni kita akan buat vlog pergi Penang. Taklah melancong. Day one Penang. Going to Penang. Nak boleh je aku nak pol kan? Oh, wow. Orang pun. Gaduh lah, gaduh. Tengok sekejap lagi aku bagi level betul-betul tahulah. Pakai je dulu tu. Okay, nanti kau tolong. With the driver. Hi. Wawa, the Hi driver. guys. Aina si cantik. Nak tunjuk. Show it. Okay guys, kita dah sampai Penang. Kita memang dah kat Penang lama dah Nina. Memang kita baru. Guys, sekarang kita nak singgah makan dulu. Sebab kita tak makan lagi. Dekat makan pagi. Hah? Tahu? Itu buat viral ke? Ya, tu buat viral. So kita nak try makan dekat pagi guys. Ya. Tutup dah. Solat Jumaat. Close. Close. So mana? Lapar. Makan ni lah, mall kamu dulu. Pergi mall kamu. Mala petaka guys. So kita cari tempat lain untuk makan lah. Okay guys, kita baru habis makan. Tadi tak sempat nak record sebab dah kelaparan. Dah kelaparan, so kita dah habis makan. Kita nak pergi to the next destination. Yeah. Tengok. Hi guys. Sekarang dah pukul sekejap. Pukul 7.05. Oh, nampak? Ya, kita nak pergi Padang Kota, nak jalan-jalan kat situ, nak ambil gambar dan cari makanan. Okey? Tengok ni jalan depan. Hari ni day 1. Okey, kita akan ada 3 hari dekat Penang. So, jom pergi Padang Kota. Tengok guys, dia ada macam mana tu sikit. Ada festival, tapi macam Chinese festival. Please touch. Touch. Touch guys, jangan sampai touch. Touch. Please Touch. wait. Touch. Kau jangan torture aku. Touch. Jangan torture aku. Nak foto kita. Jalan guys, jalan guys. Takut. Please touch. Dia ni kan kena aku. Best ah. Guys, sekarang kita dekat Padang Kota. Last aku datang sini. Ya, last aku datang sini time ada macam event Transformers. Patung Transformers kat sini. Ada? Optimus. Ada Optimus Prime, Bumblebee. Tu je kau tahu kan. Dia warna kuning dengan warna merah biru tu kan? Dia buat kat sini. Sekarang dia ada event apa tu? Ya, sekarang ada event tu. Nama dia Kau nak tahu tak? Better Festival. Ada satu rahsia besar. Apa dia? Sebenarnya aku lah Optimus Prime. Allah. Hai. Tapi aku betul aku kerja betul orang tau. Okay. Okay. Ni kita Gila. Ha? Ni kita je. Okay. Ni accept negara. Aku percaya kau. Okay, accept negara. Gila. Sumpah dulu kat sini lah event dia. Sekarang dah event jarang ke. Dia macam patung gila. Besar gila lah Transformers tu. Tak ada pula gambar tapi kecil tu. Sebab masa tu aku kecil ni. Ya. Sekarang aku dah besar. Kita sama umur kan? Ha, betul dah. Masa tu aku tak kenal kau lagi. Ya. Time tu kan kau tak jadi Transformers lagi. Dah. Oh dah? Oh, so yang Transformers kat situ kau? Ha. Okay, aku tahu. Aku percaya kau tau. So we have a lot of tourism here. Doktor, saksikan vlog Yeah. ni. This is our vlog. Business tourism. Yeah, goddamn. Sebenarnya Pulau Ni macam dekat ni, dekat area KL tu.
Kan area KL tu apa? Bangunan yang macam ni juga tu. Area KL tu. Bawah tu. Alah yang selalu Merdeka. Apa tu bangunan? Ni. Dia memang macam ni warna Kuning. tak payahlah kau dah. Bukan warna kuning, warna-warna macam ni. Guys, tadi kita jalan-jalan nak ke depan. Kita nampak ada cruise. Patutlah hari ni banyak gila turis. Nampak tu ada cruise. Wah, cantik guys. Look at that, bro. What of cruise there. Oh. Kau tak confident Transformers? Aku bagi tu orang pula. Tahu tak? Ikan katanya minyak tak ada. Lepas tu. Sana ada macam kita kena makan. Our baby. Look at our baby. Bedi, take my picture, Bedi. Saya. Bedi. Girlfriend Iman tengah posing guys. Ni tak tahulah. Girlfriend Hai guys, sekarang dah gelap. Kita dekat tepi laut. Nak pergi makan dekat salah satu tempat yang famous. Kalau orang tahu Penang ke atau pada kota ke, memang kena datang area sini untuk makan. Ada pasembo, ada macam-macam guys. Ya ke? Mana ada pasembu? Ada sini. Kau tak percaya? Kau tengok ah. Kau lag. Kau tunjuk. Sebab netizen ni kena bukti dulu. Kau tunjuk. Sabarlah. siapa nak jatuh? Tak tahu aku. Guys, kita jumpa ni Milo, ais kepal Milo. Kalau yang medium 3 topping tu topping apa? Pang kau ni. Ui, nanti orang marah. Okey, girlfriend. Cakap bye-bye. Aku ban kau dari. Bagi yang semua lah. Satu je kak? Satu je. Kau nak pen-pen aku asal? 3 topping Ban boleh kau. tak? Aku nak jalan-jalan. Okay guys, sini suasana. Hari Jumaat. Mana member aku tadi? Mana Aina? Sana ada lagi. Ha? Aina mana tadi dia lalu sini. Jom jalan-jalan. Tengok. Ramai hari ni malam Jumaat. Ada bidadari di sini. Bidadari yang mana? Kau nampak ni? Oh, dia pun pakai biji lorba. Nak cari makanan yang sedap. Sinilah yang famous ni kan. Ni famous. Pasembo ni. Ni yang famous. Ni yang famous. Banyak weh. Nak tak? Nah, aku dah. Tengok. Makcik nak RM2. Siap ais. Tidak biasa lemon lychee bandung. Nak leci. Ya, lychee satu lagi. Kira susu satu lagi. Bagi saya teh ais. Teh ais ada? Ha? Teh ais. Ada. Okay. Teh ais satu. Tidak lychee, kira susu. Teh ais satu. Sama. Air apa? Air. Ais kosong. Ya Allah, telinga aku. Lagi. Ika, air apa Ika? Apa ni? Nak Milo ais tak? Gula ais satu. Ada lagi? Okay, itu je. Thank you. Tak ada. Okay, baik. Wow, tengok What ni. happened? Nak pegang jom. Okay. What do you want? I want cheese tofu. Cheese tofu. Oh, ni kena ambil telur. Ya. Majid. Telur guys. Lepas tu Which one? Okay, I don't eat that. Ni apa ni? Ni tak ada. Ni apa? tofu biasa. Kau nak ni? Tu apa? Tofu biasa je. Tak ada cheese. Tak nak. Ni?
Ni tofu biasa juga. Ini sausage. Ni ke macam ada cheese. Oh, boleh je kalau nak. Tak pun tak apalah try satu. Nak. Cuba ambil satu. Ni apa? Ni tak nak. Boleh? Okay, cukup kot. Tak. Kau nak lagi? Kau ni potato. Oh, tak nak. Tu tak nak. Aku nak tambah telur lagi satu. Okay dah. Lagi tak. Lain tak nak tu atau tak nak? Tak nak. Kau nak ke? Gampang mu nak gampang. Dah ada? Tak ada lah aku nak ni je. Okay. So kita minta dia kuah asing. Ni apa weh? Cuba ambil. Macam ketang. Berbola Cuba ambil ketang. satu. No. Yang petak. Satu Macam ada cheese. Kan? Dah 2. Okay dah. Jom. Beratur. Look at all of the possible. Tak apa, kadang-kadang letak tepi. Kalau tak ada. Bekas lain kan? Kalau dia terkejut lah. Terkejut macam mana Nina? Macam asing. Nak letak kuah asing tu tak satu kan? Tu dia RM20. How much? I don't know. Fuyung, sugar mommy. Ya, money. A lot of money. Oh my god. Aku bet harga dia RM15 something. Kita tengok lah berapa. I think 10, 11. Because sikit je. Berapa? Oh my god. You too. Why you don't give 15? 19. Oh 19. I said 15. I'm wrong bro. Lebih RM4. Okay, we both wrong. Okay, this is what we. Ni pasambal kuah asing. This one campur kerang. This all the berry. The berry. I want to taste dirty ice. Ambil gambar kita orang 3 pula. Cepat. Okay, let's try our pasambal. Nak gambar ke? By Gani famous pasambal. By kuah asing. Bismillah. Mula. Ada lah Bapak pedas. You go. Tak, aku tu sedap. Bukan pedas ni aku sedap. Aku makan potato lepas 3 hari dah. Aku kat mana? Kat kelas kot. Sedap guys. Dia punya kuah pun tak pedas, manis. Pedas-pedas mana? Untuk pipi kita macam saya boleh makan.